romance down, dan apply maksud romance ni menjadi romance down. Bukan romance kisah cinta, tapi romance gelaran bagi Rom. It basically means fajar di Rom secara literal, tapi ia juga boleh diertikan sebagai permulaan baru Rom kerana fajar juga membawa maksud permulaan baru, dan naratif ni juga sangat di-highlight di dalam lore One Piece sendiri, di mana dalam ramalan Harley Text dunia ketiga dikatakan Dewa Matahari akan kembali dan membawa pagi yang baru. So basically apa yang aku nak sampaikan ni agak kontroversi Aku percaya Oda actually cuba membawa naratif melalui cerita One Piece bahawa Barat is bad, dan planet biru yang 11-12 seperti bumi sedang dijajah diorang punya versi Barat. Dan kenapa Oda pilih kisah Momotaro sebagai inspirasi perjalanan diorang ni mungkin berpengaruh kepada motif cerita itu sendiri, which macam aku cakap sebelum ni, kemungkinan ada kena-mengenanya dengan propaganda Jepun untuk mendemonize Barat. Nah, bukan itu saja, kalau korang perasan, somehow dalam One Piece, karakter-karakter yang ada rambut dengan warna peach atau tema peach cenderung akan jadi karakter yang penting. Contoh selain Kobe adalah seperti Shirahoshi, Bonnie, Momohige, apa benda tu? Rebecca dan bahkan Loki.